angin. Terima kasih ya. Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opah. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Kak Ros. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opah suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Assalamualaikum. Tinggi lagi. Dah nak kalah dah tu. Kejaplah, Kak. Kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Weh, menang kuat-kuat weh. Angin kuat sangat ni. Sudah koyak. Kita pulang aja yuk, Meme. Kayaknya mau hujan ni. Ya, elok semuanya balik. Lagipun angin kuat sangat. Susah nak main layang-layang. Alah, sudah putus. Bye-bye, my guys. Yeay, kita orang menang. Yeay. Dah menang. Pergi balik cepat. Akan nak pergi kedai. Akak pun cepat balik. Ya. Ish, baik balik je lah. Bagus, semua dah balik.
budak-budak ni tak balik-balik. Apa? Ros! Ros tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumbang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Hello? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Tak balik lagi? Yelah. Lah, tak ada elektrik pula. Halo? Halo? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opa. Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Kita berteduh sini kejap. Tapi Opa dengan Akak mesti risau. Baik kita balik cepat. Macam mana nak balik? Biar semua reda baru kita balik. Rimbo ajak kita balik. Jom, hujan pun dah berhenti. Apa yang terbang-terbang tu? Apa tu? Cepat naik! Jaga kepala! Puting beliau! Angin ribut yang angkat semua benda dalam jalanan dia! Atuk! Puting beliau kena kita! Cepat! Lagi-lagi!
Ayo. Nasib itu angin sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak boleh balik lagi. Itulah risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka. Opa, tengok sana. Macam ribut puting beliung. Biarlah tu. Nak ke mana ni? Masuk rumah. Jangan, tak selamat. Kita ke bawah rumah. Alamak, sayangnya. Datuk, duduk sini diam-diam. Puting beliung dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau Opa. Aku jumpa dia orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dia bawa kita orang terbang. Betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kan akak dah cakap, balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Datuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, berandah ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Teruk juga kan, nampak? Ipin, pergi mandi. Opa, tadi kali pertama kita orang tengok puting beliung. Betul-betul. Sebelum ni tak tahu pun apa puting beliung. Puting beliung tu macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantas, akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Boleh dapat rumah baru. Yeay! Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah.
Macam mana agaknya tu? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Tu. Upin. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur? Yeay! Boleh tidur dengan Atuk. Jom. Kak, Atuk nak tidur sini. Atuk dah makan. Kita makan sama-sama. Macam mana nak